Sebelum ni, kita dah pernah sembang tentang peace deal. Hari ni, kita nak sembang pula tentang Selat Hormuz. So, korang tahu tak sebenarnya Selat Hormuz ni apa? Selat Hormuz ni sebenarnya terletak di bahagian utara Iran, terletak juga dengan Oman dan terletak juga di bahagian selatan UAE. Dan Selat Hormuz ni sebenarnya adalah satu selat yang sangat busy dalam dunia, sebab dekat selat ni lah terkumpulnya semua kapal-kapal yang bawa minyak, yang bawa gas dan bergerak daripada Teluk Parsi ke Teluk Oman dan terus ke Lautan Arab dan juga Lautan Hindi. Jadi bila mana operasi di Selat Hormuz ni terganggu, sebenarnya memberikan banyak impak negatif kepada kita. Sebab apa? Obviously, bila mana Selat Hormuz ni, pergerakan minyak-minyak ni terganggu, akan memberikan impak negatif kepada harga minyak, harga barang dan juga ekonomi negara kita. Krisis Selat Hormuz ni sebenarnya bermula pada Februari 2026, di mana semua kapal-kapal yang selalunya lalu di kawasan ini tiba-tiba diberikan amaran untuk tidak dibenarkan lagi lalu di kawasan itu. Beberapa hari selepas itu, Iran telah mengambil langkah drastik di mana mereka telah menutup Selat Hormuz dan memberikan amaran serangan kepada mana-mana kapal yang cuba untuk melalui kawasan itu. Sejak itu, dunia perkapalan mula panik. Ada kapal-kapal yang memilih untuk berhenti, berpatah balik, malah ada yang memilih untuk duduk sekejap sehingga keadaan menjadi lebih reda. Selat Hormuz yang sebelum kita tahu adalah selat yang penuh dengan kesibukan disebabkan oleh perjalanan kapal-kapal, tiba-tiba menjadi sebuah tempat yang sangat sepi. Isu utama yang dipikirkan pada ketika ini adalah tentang soal keselamatan. Kenapa? Sebab ialah barang-barang yang dibawa bukanlah harga yang murah. Barang-barang dibawa adalah gas dan juga minyak yang mana harganya mestilah melonjak kepada jutaan ringgit. Antara perkara yang dibimbangkan adalah tentang soal periuk api di laut, serangan, soal kawalan keselamatan yang menjadi lebih kuat dan juga kos insurans perang yang tinggi. Kemudian, selepas perjanjian sementara antara Amerika dan juga Iran, Selat Hormuz mula dibuka secara berperingkat. Malah, pada 24 Jun 2026, dilaporkan ada skim khas yang telah dijalankan untuk bantu kapal-kapal ini supaya dapat menelusuri selat dan keluar melalui Lautan Hindi dan juga Lautan Arab. Oman juga telah membuka laluan sementara bagi memastikan kapal-kapal ini dapat bergerak dengan selamat dan terjaga. Tapi persoalannya sekarang, adakah Selat Hormuz telah benar-benar selamat? Jawapannya adalah belum sepenuhnya. Ya, Selat Hormuz mungkin telah berjaya dibuka dan ada juga kapal-kapal yang telah melaluinya. Tetapi disebabkan isu yang berlaku ini telah memberikan impak negatif kepada perusahaan mereka, sekaligus menyebabkan banyak syarikat-syarikat kapal mula takut jika mana perkara ini berulang semula. Di Selat Hormuz sekarang banyak kapal yang bergerak secara perlahan, mengikut giliran dan terpaksa melalui banyak pemantauan keselamatan yang sangat ketat. Ada juga syarikat yang reluctant untuk menghantar kapal mereka pulang ke sana kerana risau jika mana mereka terpaksa menanggung lagi banyak kerugian-kerugian yang besar. Jadi keadaan Selat Hormuz sekarang boleh digambarkan dengan istilah indah kabar daripada rupa. Ya, mungkin Selat Hormuz telah berjaya dibuka seperti yang digembar-gemburkan. Tapi hakikatnya, syarikat-syarikat ini berhadapan dengan pelbagai isu. Isu ini bukan hanya sekadar tentang isu minyak dan juga kapal di laut. Apabila Selat Hormuz terganggu perjalanan prosesnya, kita sebagai rakyat biasa pasti terasa kesannya. Harga minyak yang semakin naik, harga barang yang turut menaik, sekaligus memberikan impak negatif kepada ekonomi kita. Inilah realiti konflik di Asia Barat. Mungkin konflik ini kelihatan jauh daripada pandangan mata kita, tetapi kesannya dapat dirasai di seluruh dunia.